mai timur. Datang lagi, timai. Mu niat mayang garik kah? So. Timai. Asyhadu Allahu Akbar tengok. Terima takbir mula, makmum macam pasal malam belakang. Aduh dah lah nak buat ni. Nak buat ni bunuh kanuh dia. Dah. Itu contoh. Dah. Kita kuat ibadah, tapi tidak faham agama. Nah, kita pun orang tanya soalan kita nak jawab kau. Atas nama abid kuno. Setan suka. Ingatlah nak jawab soalan kena faqih. Faham lagi? Bukan abid, bukan warak, bukan imam, bukan bilal. Bukan pasal pakai serban, pakai piyah. Nah, nak jawab satu-satu hukum mesti tahu syarat alim. Walaupun pakai topi sudu boleh jawab. Lagi serban besar orang kita tanya soalan agama tak tahu ni kita jawab kau. Kalau aku tak jawab katanya setan, kalau mu tak jawab kau mabok serban besar boh ya mana-mana pun jawab aja. Faham tak? Bunuh kanuh orang. Dek pakai topi sudu je tapi alim boleh tak kita tanya dia? Siap ada tulis lagi belum naik harga telur. Kita orang Melayu yang alim itu Kampuchia wajib tanya dia. Dia tak ada bangsa alim-alim. Faham? Dia panda ni bukan jubah. Kalau panda jubah tutup habis universiti pondok. Bapak beli jubah jadi panda. Faham? Alim ni bukan janggut panjang. Kalau janggut panjang alim, aku paling alim sekali. Nampak tak? Nampak tak? Nah, al-ilmu fis sudur yuqzabu fil qalbi. Ilmu itu duduk di dalam hati, dicampurkan di dalam hati, dalam dada manusia. Nampak? Jadi kalau kita lebar saja kadang-kadang salah. Nah, kadang-kadang salah. Semayang-mayang umur, pas mayang-mayang, pas mayang-mayang, pas mayang-mayang salah. Contoh sahabat Nabi, dia ambil wudu. Dia ambil wudu, dia basuh kaki depan. Allah sebut dalam Quran, wa arjulakum ilal ka'bain. Taklah kau basuh kaki kamu semua sekali, anak jari semua sekali, tumit-tumit, kura kaki atas, lebih buku lali. Jadi sahabat Nabi ni dia tak belajar tu. Dia kata basuh kaki saja. Dia pun basuh depan ni. Dia basuh depan saja, belakang ni tak kena air. Nabi tengok Nabi pun kata, wailul lil aqabi minan nar, celaka dua kaki laki-laki ini nanti dalam neraka jahanam. Padahal sahabat Nabi, padahal orang solat. Betul tak? Kenapa? Tak mengaji.